Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun berada di bulan yang kedua bagi bulan Islam. Jadi dah sampai kepada bulan kedua, bermakna dah habis dah bulan Muharram. Sekarang dah masuk Safar. Gitulah hari demi hari berganti kita. Berganti apa? Berganti untuk pertukaran. Pertukaran daripada berada di atas bumi Allah akan berpindah kepada barzah. Jadi persiapan kita nak sampai kepada barzah itu dua sahaja. Amanu wa aminus salihat. Jadilah kita orang yang benar-benar beriman dan senantiasa mengerjakan amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk mencapai kepada rahmatnya, iaitu syurga. Hiduplah sebagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita tahu hidup kita ke atas dunia ni tak lama. Hidup kita hanya beberapa pinjaman daripada Allah, detik, saat, masa, itu sekejap sangat. Maka peluang yang Allah bagi sementara kita berada di atas bumi Allah ini, lakukan betul-betul mengikut syariat Islam agar kita lahir sebagai seorang Islam, kita kembali kepada Allah sebagai seorang pejuang Islam. Ya, sebagaimana awak berjuang pada petang hari ini, mudah-mudahan inilah pengorbanan yang kita mampu lakukan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada petang hari ini dengan insyaAllah sama-samalah kita membaca daripada surah yang pertama, 114 surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitab tasawuf suatu pengenalan asas petang ni, muka surat berapa insyaAllah? 13 Nasa Asyarah, iaitu tasawuf dan ahli sufi. Bahawa sekali dia seorang yang zahid tau. Dia seorang yang zahid, sebenarnya bukan zahid tu, seorang yang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Dia seorang yang zuhud, iaitu yang dapat mengorbankan dunia untuk Allah. Jadi kenapa dunia ni untuk Allah, akhirat untuk Allah? Sebab kita lahir kerana Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga kita insyaAllah senantiasa zuhud, bukan berarti meninggalkan dunia dengan segala pemberian Allah, tapi mengambil sebahagian daripada dunia yang diberikan oleh Allah untuk kita sampai ke negeri yang kekal abadi, iaitu akhirat. Maka wajahidu, kita bergerak di atas bumi Allah ni dengan jihad. Wajahidu itu fi'il amal. Berjihadlah kita semua. Berjihad dengan masa, kerana masa itu sementara saja kat dunia ni. Berjihadlah kita dengan diri, kerana diri kita ni milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Berjihadlah dengan harta, kerana harta itu juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dekat dengan diri, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam saya dengar podcast yang doktor tu ada tanya dengan seorang, siapa nama lelaki tu saya tak tahu, tapi cerita bagaimana dia daripada di atas sampai jatuh ke bawah. Bukan jatuh terjun ke bawah, tak, bisnes. Tapi dia sangat bersyukur kerana dia pernah merasa betapalah menjadi orang yang
ternama, banyak duit, orang panggil datuk semua. Tapi tiba-tiba bisnes, tak sentiasa bisnes itu kekal dengan berjaya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Sepertinya roda. Roda sejak di atas, sejak di bawah. Dia sentiasa berpusing. Itulah kehidupan manusia. Bila dia jatuh, semakin dekat dirinya dengan Allah. Kalau dulu tak kenal tahajud, tapi hari ini tiap-tiap malam bangun tahajud. Kalau dulu tak kenal puasa sunat, alhamdulillah bila dah jatuh kenal puasa sunat. Kalau dulu tak kenal majlis ilmu, sekarang dah kenal majlis ilmu. Kalau dulu tak kenal rakan masjid, sekarang dah jadi rakan masjid. Sebab itu bila kita di atas, kita tetap hamba Allah. Bila kita di bawah, kita juga menjadi hamba. Jadi sementara kita di atas dunia ini, jadilah hamba Allah yang benar-benar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan pemberian yang Allah beri kepada kita. InsyaAllah apabila kita berada di bawah nanti. Di bawah tu kat mana? Orang pandai je kubur. Maka kubur tu dijanjikan oleh Allah menjadi satu daripada taman, daripada bahagian syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jarang tengok orang lelaki menangis, tapi pada ketika itu saya tengok dia menangis. Betapalah Allah sayang ketika di atas luput, tapi bila di bawah dia ingat. Jadi bersyukur kerana dia di atas pun masih di bumi, di bawah pun masih di bumi. Kalau di atas di bumi, di bawah tak jadi, macam mana? Jadi pemberian daripada Allah itu semuanya adalah tanda kasih Allah kepada kita. Jadi amalkan sifat zuhud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil bahagian daripada dunia dalam keadaan semua bahagian daripada dunia itu akan sampai ke negeri akhirat. Jangan kita ambil dunia tapi tak sampai ke negeri akhirat. Itulah orang yang perlu. Kemudian seorang zuhud juga adalah seorang yang mampu untuk mengasihi semua manusia. Pertama, kasihilah diri sendiri. Pertama sekali kalau nak kasih diri sendiri. Sebab itulah datangnya ayat yang mengasihi diri sendiri supaya jangan jadi orang zalim. Semua pun tahu doa tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Senantiasa kita baca ayat Al-Quran yang berbentuk doa kepada Allah, mengaku diri kita selalu berbuat silap. Bacalah juga doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca banyak-banyak insya-Allah. Kita kenal diri kita, maka diri kita tak jadi orang yang zalim pada diri sendiri. Siapa orang yang zalim pada diri sendiri? Ialah saya baru ikut. Saya suka ikut Dr. Zulkifli tu, yang dulu mantan Mufti wilayah. Sekarang hari-hari banyak live dia. Pagi ada, petang ada, malam ada. Bila dia dipanggil tu, orang buat live kan, jadi kita dapat ikut. Apa dia kata, yang paling penting dalam kehidupan kita di atas dunia ini ialah menuntut ilmu. Maka sahabat saya kata, Dr. Zulkifli ni salah seorang yang disebut dengan ulat buku. Cikgu mesti tahu apa itu ulat buku. Orang yang rajin baca buku. Rajin buat sekarang banyak kitab-kitab yang dihasilkan olehnya. Carilah. Ada tajuk satu kitab, nanti saya nak cari. Aku telah sampai kepada waktu asar. Ini ada yang ni ada yang ni Cikgu Zuhur, yang ni maghrib. Yang tu yang ada asar, ada maghrib. Tapi yang muda yang tu baru subuh. Ada Cikgu subuh lah. Ada subuh, ada zuhur. Itu pengerian Dr. Zulkifli, meletakkan umur kita itu. Jadi kalau sudah sampai waktu asar, jangan berlengah lagi. Kerana dia sudah pun matahari sudah condong.
masuk kepada maghrib, itulah yang terakhir. Apabila isyak, dia sudah kita berada di alam barzah dan kelak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia kata bila dah sampai waktu asar tu, bukan waktu asar kejap lagi pukul 4 lebih tu. Maksudnya kita ni dah sampai waktu asar. Janganlah melupa mencari bekalan. Jadi bekalan, kata Dr. Zulkifli tu yang disebut dalam buku tu, yang pertama sekali yang paling penting dalam kehidupan kita ialah ilmu. Yang ilmu dulu, barulah amal. Sebab itu disebut, orang Arab kata al-ilmu. Ilmu tu dia kata al-ilmu amal. Ilmu baru beramal. Al-ilmu imamul amal. Dia kata ilmu itu baru menjadi imam kepada perbuatan. Sebab tanpa ilmu, kalau kita beramal, amalan itu tidak diterima. Jadi tuntutlah ilmu. Sebab tu disebut talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Dia bukan sunat, wajib. Jadi menuntut ilmu itu dituntut supaya kita dapat membeza antara al-haqqu minal batil. Mana yang benar, mana yang salah. Seterusnya. Kedua, kasihilah ahli keluarga. Contoh yang terbaik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, isterinya ada yang sebut 11, tak kisahlah 9 ke 11 ke, maknanya lebih daripada 4 itu adalah sunnah yang tak boleh diikut oleh manusia. Dia ada sunnah yang kita kena ikut dapat pahala, tapi sunnah yang itu jangan ikut. Itu khusus untuk Rasulullah. Maknanya ramai isterinya kan, tapi tidak pernah tinggi suara dengan isteri. Tak pernah tinggi suara. Kerana Rasulullah sangat takut dengan ayat Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah. Jadi Islam tidak mengajar kita untuk bercakap dengan suara yang tinggi. Kerana suara yang tinggi itu menunjukkan sifat tidak sabar. Sifat tidak sabar. Rasulullah kalau marah pun tidak tinggi suara. Kita tidak macam seorang guru. Kalau dia mengajar, tidak perlu menengking pelajar. Cukup kalau marah, dengan memberi nasihat. Beri nasihat itu lebih baik daripada kita tengking dia akan simpan sifat dendam, sifat benci. Saya anak murid saya yang dah jadi doktor, jadi cikgu, tak ramailah, saya dah tua. Dah tua-tua tu caki saya. Dia orang dah, maknanya dah kerja dah, caki saya. Hari raya datang 2 hari 3 hari lepas, anak murid saya buat kaitan tangan handmade. Dia kait cantik-cantik bunga ros. Besar sekentung bunga ros, tapi besar, kaitan tangan. Dia pergi rumah saya, kebetulan saya tak ada. Saya dekat Perak masa tu. Dia mesej, Umi, saya dekat pagar saya, dia gantung dalam beg. Dia kata insyaAllah dia dah gantung dalam beg, dia letak tepi. Dia kata dia gantung, dia letak kat belah tepi, takut hilang. Dia kata dia bagi salam, Umi tak dengar. Saya kata bukan tak dengar, saya tak ada. Lepas tu dia hantar. Dia kait tangan. Dia kata dia ingat Umi, dia kata. Jadi kalau dulu Umi sentiasa mengajar saya dengan menggunakan tangan, dia pernah hasil daripada tangan dia beri balik pada Umi. Memang dia panggil saya Umi, saya dekat sekolah mesti panggil saya Umi. Jadi tak perlu kita jerit-jerit. Kalau jerit-jerit menyebabkan dia menyimpan dalam hati. Jadi cukup dengan kata-kata yang baik-baik, itu lebih
berkesan. Okey, sambung lagi. Rasulullah tak jengket, tak tengking, tak herdik kepada keluarga, tapi Rasulullah sentiasa menunjukkan contoh yang terbaik. Tunjuk contoh yang terbaik, maka sendiri ahli keluarga akan ikut. Ya. Begitu juga dengan sahabat, dengan jiran tetangga, semuanya. Sebab itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik itu kita tak payahlah cari siapa-siapa pun, carilah Rasulullah. InsyaAllah kita akan hidup bahagia, kerana Rasulullah itu adalah sebuah Al-Quran. Rasulullah itu sebuah Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasulullah itu sebuah Al-Quran. Bersedia untuk menampung kesusahan sesama manusia. Ini lagilah perlu kepada pengorbanan. Kita kaya-raya, orang susah ramai. Kita makan sedap, orang lain tak makan. Ya, di tempat saya seorang guru. Saya tak tahulah dia sampai level macam tu. Dia bercerai dengan suami dia. Bercerai tu tahulah, masa masuk sekolah saya dia bagi tahu dia dah bercerai. Anak nombor 3 ke berapa orang dah, saya tak ingat. Saya takkan anak dia masih belajar lah sekolah. Suami tak tanggung. 2 hari lepas dia tunjuk bank statement dia dengan mak saya, bukan saya. Sebab selalu gaji guru 25,000 bulan. Hari ni 26 ke berapa? 26 selalu saya bagi gaji guru 25. Tapi 2 hari lepas belum 25 kan. Jadi dia minta tolong anak saya, dia tunjuk bank statement dia. Bukan bank statement, kalau kita dah, kan ada kita cek tu tengok baki berapa kan. Dia tunjuk. Dia kata dah 2 hari anak dia makan Maggi. Saya kata kenapa tak cakap? Saya bagi terus gaji. Tak potong pun gaji dia. Tak potong maksudnya saya bayar penuh. EPF tu tolak tepi lah, kesian tengok. Kalau gaji 2,000 anak sekolah dengan rumah sewa, tak tahu mananya, tak lepas mananya. Sewa rumah tak tahu bayar berapa. Suami tak bagi langsung tak bagi. Ingat orang lelaki, dunia lepas, akhirat. Sebab tu ayat Quran, Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi isteri tak apalah, dah bukan tanggungjawab dia. Anak tu siap. So saya cakap, kenapa tak cakap? Kenapa tak cakap? Tak ada duit. Kalau tak ada duit cakap. Janganlah sampai anak makan 2 hari makan Maggi. 2 hari anak dia makan Maggi. Agaknya breakfast Maggi, semua Maggi lah. Budak memang okey je dengan Maggi tu, cuma tak bagus, kesihatan tak bagus. Okey. Jadi siapa nak bagi keluar zakat, boleh bagi kat saya bagi kat dia. Bukan bagi kat saya ambil. Bagi untuk dia. Bagi untuk dia. Kalau setakat gaji 2,000, anak sekolah, rumah sewa, Allahu Akbar. 2,000 tu macam 1,000 je sekarang. Tak tahu saya masih berapa. Allah, saya pun tak tanya. Anak 3-3. Kalau saya anak dia 3-3 masih sekolah. Tunjuk. Kalau saya sebut kan, ini live ya. Sian dia. Kan? Orang dah Allah kesian. Kita dalam bank tak ada keluar RM10 kan? RM10 tu yang berbagi. Tapi dia kata tak tu. Janji anak dia sekolah. Saya cakap bawa ada seorang anak ke tahfiz, sekolah dekat tahfiz, tak payah bayar apa-apa. Dia kata tak apalah, anak dia sekolah tak janja. Yang penting anak dia solat, baca Quran semua. Macam itulah keadaan manusia. Kemudian dia kata apa? Bersedia untuk menampung kesusahan sesama manusia. Ini nampak? Menampung. Artinya sama-sama orang yang berada tolong orang yang susah. Itulah namanya zakat.
Zakat itu artinya membersihkan hati dan menyuburkan iman serta menambahkan harta. Nah, itulah zakat. Dan senantiasa berusaha untuk menyelamatkan manusia daripada tipuan dunia. Cubalah kita tengok, kita ni kerja Allahu Akbar. Kalau kerja tu sampai untuk dunia, kita boleh buat apa saja. Apa sahaja. Bila kita meninggal, yang Allah beri kepada kita boleh bawa dunia punya, yang di atas dunia yang kita pakai hanya kafan. Hanya apa? Kafan. Kafan tu aja yang boleh bawa. Lain daripada itu semua kena tinggal. Kita meninggal, harta pun kena tinggal. Jadi yang kita nak bawa ialah semua apa yang kita telah jadikan bahagian daripada untuk negeri akhirat. Yang saya tengok yang lelaki tu kan, oh bagus. Dia mengingatkan kepada orang lain apa yang telah berlaku pada diri dia. Tapi dia sangat bersyukur. Ketika senang itulah isterinya, ketika susah itu juga isterinya. Ya, setengah perempuan ni kadang-kadang masa senang okey, bila dah susah ditinggalnya. Tapi tak, isterinya sangat bagus. Ya, dikala senang dan susah tetap bersama dengan dia. Hutang juta, bukan ratus ribu, juta. Tapi isteri tetap sabar, tetap berusaha untuk biar berdoa kepada Allah, minta kalau Allah ambil dia, biar telah selesai hutang. Suami usaha dia, minta kepada Allah murahkan rezeki dia, bukan nak kaya. Dia minta tak payah kaya macam dulu, cukup sekadar untuk selesai hutang. Sebab kalau kita mati berhutang dengan manusia, roh kita tak lepas ke illiyin, tak juga ke bawah, dia tergantung. Sebab tu jangan suka berhutang. Ya, hutang dengan Allah mudah. Maksudnya kita bertaubat, insya-Allah settle. Tapi hutang dengan manusia sangat banyak. Jadi cari harta boleh, tapi jangan sampai kita melupakan bahagian negeri akhirat kita. Dan sentiasa berusaha untuk menyelamatkan manusia daripada tipuan dunia. Ya, kita ni Allah sebut dengan jelas ayat suci Al-Quran. Wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kehidupan yang mata, mencari kesenangan, ghurur, kesenangan yang terpedaya. Memang cuba kita duduk muhasabah diri kita sekarang. Ya, kesenangan yang terpedaya. Macam mana kesenangan yang terpedaya itu? Bila kita dah sampai satu level, kita nak lagi, betul tak? Itulah nafsu. Allah dah bagi welfare, nak lagi kereta lain. Ya, nak lagi kereta. Welfare tak mahal sangat, 100,000 je kan? Nak cari kereta juta. Yang kereta juta pun tak boleh terbang. Yang terbang tetap kapal terbang. Itulah sifat manusia, tak pernah cukup. Yang boleh merasakan cukup itu ialah orang yang diberi sifat tawadhu, qanaah, merasa cukup. Tawadhu, apa yang Allah beri dah, alhamdulillah. Qanaah, cukup. Ini pun rasa sangat bahagia. Dan dia sentiasa ingat, lagi banyak yang Allah bagi, lagi lambat masuk syurga. Sebab punya lama di seluruh manusia di mahsyar nanti, menanti untuk dihisab. Hisab seorang-seorang. Ya, seorang-seorang. Dan Allah akan hisab yang Allah sebut, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tak apa, itu bagus. Yang baik sekecil zarah pun Allah berikan balasan. Yang kita takut, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah pun kejahatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling
paling cepat masuk syurga adalah dari golongan masakin. Apa itu masakin? Orang-orang miskin. Kenapa mereka cepat masuk syurga? Sebab nak dihisap benda yang tak banyak. Ada sikit aja keperluan untuk hidup. Sekadar keperluan. Jadi benda tu tak banyak, nak hitungnya cepat. Ini banyak nak hitung satu persatu, lambat ke syurga. Dan sebab tu kalau di negeri akhirat nanti, kalau tahu lebih baik jadi orang miskin. Ya. Tapi itu negeri akhirat. Kat dunia tak nak jadi orang kaya. Sebab itulah Rasulullah berdoa supaya jadikan dia orang yang miskin. Tapi sebenarnya Rasulullah adalah orang yang paling kaya. Kaya tu, kaya ilmu dan iman. Ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya kota suci Mekah. Hampir seluruh harta kekayaannya diberi kepada Allah dan Rasul. Sebab itu orang pertama selepas Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siti Khadijah, perempuan terkaya di kota suci Mekah. Sebab itulah perempuan pertama yang bersama dengan Rasulullah ialah Fatimah Az-Zahra dan istrinya Sayyidatina Khadijah. Ya. Okay, seterusnya tipuan dunia. Tadi disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia ini melainkan kesenangan yang tertipu. Masa kita hidup dengan kesenangan rasa seronok sangat. Ya, seronok sangat. Katil kita, katil yang macam mana semua main tekan. Mandi main tekan. Semua tekan semua. Kadang tak payah tekan. Duduk je bapak tempat air tu, air dah turun dah. Letak di tangan dah keluar air dah kan. Kita duduk aja atas kursi tu berjalan dah. Urut badan kita. Nampak tu. Kan? Begitu nikmatnya dengan kekayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun itu semua tak boleh kekal dan tak boleh lawan negeri akhirat. Tak boleh lawan negeri akhirat kita. Kalau kita tengok cantik semacam mana cantik pun bunga-bunga di atas dunia ni, akhirnya dia akan layu. Dia akan gugur ke bumi. Tapi bunga yang begitu cantik di dalam syurga tak pernah gugur dan tak pernah layu, sentiasa berbau mekar. Itulah iman orang yang beriman di atas dunia. Allah gantikan dengan taman-taman syurga. Sebab tu Allah kata innashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli bagian daripada orang-orang yang beriman itu diri-diri mereka, harta-harta mereka dengan syurga. Diri mereka. Diri kita ni milik Allah. Lalu kita jadikan diri kita untuk sentiasa dekat dengan Allah. Kurangkan tidur, kurangkan makan. Besok kita boleh puasa sampai 4 hari. So Isnin 13 Safar, 14 Safar Selasa, 15 Safar Rabu, Khamis puasa biasa. Jadi besok boleh dapat 3. Boleh qada'an, puasa sunat hari Isnin, kemudian puasa sunat putih. Rasulullah tak pernah tinggal. Kemudian sambung hari Selasa 14, hari Rabu 15. Sambung hari Khamis. Itu puasa mingguan. 4 hari semua puasa mana boleh. Tapi nak syurga Firdaus, katanya tak boleh insya-Allah. Kat Masjid Al-Budiah tu ramai yang puasa. Tak ada apa-apa pun. Dan tua-tua ni makan pun penyakit banyak. Kencing manis, heart attack lagi, diabetes lagi. Kencing manis tu diabetes lah. Kan? Lepas tu high blood lagi, darah tinggi. Macam-macam penyakit. So kata Rasulullah SAW, kata para ulama, cara yang terbaik untuk mengubati penyakit bukan dengan pil, tapi dengan memperbanyakkan puasa sunat. Memperbanyakkan puasa sunat.
Nak baik lagi, memperbanyakkan bacalah Al-Quran. Saya selalu sebut mana-mana, dekat negeri akhirat yang rindu kita 3. Yang paling merindu kita 3 je. Kita tak pernah dengar Allah merindui kita kan? Kita selalu dengar orang ni je. Makcik kau rindu sangat dengan kamu, adik kamu rindu sangat dengan kamu. Itu dunia. Tapi negeri akhirat yang paling rindu kepada kita ialah Allah. Allah paling rindu kepada hamba-Nya yang muttaqi, yang bertakwa. Rasulullah sangat rindu kepada umatnya yang hidup mengikut sunnah. Siapa lagi satu yang sangat merindui kita, mencintai kita? Syurga. Syurga merindui kita, mengasihi kita. Tak ada pun bapa saudara ke mak ke abang ke suami, faham? 3 yang paling rindu pada kita, yang paling kasih pada kita negeri akhirat, Allah. Tak rasa seronoknya Allah rindu kita, Allah kasih kita. Siapa yang Allah rindu, siapa yang Allah kasih, iaitu orang-orang yang beriman, sentiasa mempertingkatkan diri kepada sifat takwa, mempertingkatkan diri, senantiasa muhsin, jadi orang yang sentiasa buat baik kerana Allah. Rasulullah duk tunggu kita cari kita dekat mahsyar nanti. Rasulullah kenal. Rasulullah kenal. Lagi siapa? Rasulullah bawa kita ke syurga dengan rahmat Allah. Syurga menanti kita, ahlan wa sahlan. Siapa yang disebut 3 tadi, dia adalah golongan bukan ashabul kahfi, tetapi ahlul Quran. Ahlul Quran. 3 tadi, yang rindu, yang cinta, yang kasih kita, disebut, dinyatakan ialah ahlul Quran. Sebab itu bila kita jadi ahlul Quran, hidup kita mudah. Di tempat saya ada sokong, ada peringkat-peringkat 60-70 tu banyaklah penyakit. Ada 3 orang. Lalu sahabat saya duk tanyalah saya petang semalam ke 2 hari lepas. Tak ingatlah, antara petang semalam atau 2 hari yang lepas. Dia cakap, dia tanya dengan saya. Yang tu dia kata, tak payah sebut nama, rezekinya ya Allah, murahnya ramai yang datang. NGO datang, anak-anak murid datang, sahabat datang, jiran datang, kan datang kosong. Kalau dah datang tu tengok orang sakit, tahu lah macam mana kan. Kenapa? Sebab dia guru Al-Quran. Yang 2 ni pun sama sakit, tapi tak ada lah pula dapat macam tu. Jadi saya kata dia tanya saya jawab jujur je lah. Yang saya nampak, kenapa yang tu datang orang ni, sebabnya dia guru Al-Quran. Janji Allah benar. Orang yang mengajar Quran, yang pegang Quran ni, insyaAllah dijaga oleh Allah. Nanti kalau ke bumi pun, beribu tahun pun jasadnya tidak dimakan di bumi. Tadi pagi saya ngajar Quran juga. Anak murid saya seorang, dia pergi hari Ahad yang baru ni. Tadi bukan hari Ahad, hari Khamis. Tadi hari ni hari Ahad kan. Hari Khamis yang baru ni, dia pergi temankan anak dia. Main apa disebut tadi. Lepas tu tunggu sampai ada 12 lebih. Jadi dia pergilah ke masjid tu. Baru 12 suku macam tu lah lebih kurang, dia kata. Jadi dia bila nak masuk masjid tu kalau belum sampai pukul 12 lebih, dekat-dekat tu baru pasang aircon, pasang semua-semua dah. Jadi tak buka dah semua. Jadi dia kata tak apalah. Dia kata dia duduk dekat luar. Kalau luar kawasan masjid tu kan ada, kalau kat tempat Masjid Budia ada pondok kan. Jadi dia duduk dah situ. Tunggu waktu Zuhur. Jadi anak ni masih lagi kat situ, dekat tempat dia tu, namanya tempat anak dia tu kat masjid. Dia duduk dekat tempat tu. Lepas tu datang AJK masjid. Dia kata, kenapa nak tunggu tu? Dia kata semua, oh ya ke? Tak apa. Dia kata, puan, dia
rezeki perempuan lah. Yang ketua mungkin kat situ orang anak. Dia kata tak apa sebab perempuan ada 2 orang, dia 2 orang berteman kat situ. Mari ikut saya. Dia bawa pergi mana? Dia bawa pergi tempat VIP. Yang situ tempat sultan datang, tempat menteri menteri datang. Dia bukakan tempat bilik tu. Lepas tu dia dah bila masuk dia pun fikir, Allah ya Rahman ya Rahim, dia kata, apa yang dia buat sampai Allah bagi dia tempat VIP yang masuk situ, yang masuk sultan, yang masuk Perdana Menteri. Maknanya memang VIP punya lah. Dia pun tak fikir bila orang masuk, dia pun dah masuk tak ambil wuduk, solat sunat wuduk, tahiyatul masjid dicantumkan sekali, dia kata. Lepas tu dia baca Quran, dia zikir semua-semua. Tapi dia duk fikir, kenapa yang tadi nak masuk pun tak bagi, tiba ni pergi tempat sultan. Apa yang dia buat, dia kata. Apa yang dia buat? Rupanya lama-lama dia kata, dah 2-3 hari, pagi tadi dia baru ingat, dia cakap. Tadi Umi saya baru ingat. Apa yang awak ingat? Saya ingat subuh tu saya bangun pukul 4 lebih, saya solat sementara nak tunggu subuh. Subuh kan dah lewat. Dia kata saya ambil QR Umi, ya, saya masukkan dalam beberapa grup. Dia kata, ya, saya masukkan QR Umi, saya masuk QR Tafiz nah, bukan QR saya, ya, masukkan ke dalam beberapa grup. Dia ingat subuh tu dia buat itu. Ya, dia ambil QR Mahathir saya, dia masukkan dalam grup. Apa dia ingat? Allah Akbar. Sekadar buat yang baik, nak ajar orang menginfak, Allah bagi duduk tempat VIP. Umi tahu tak ni tempat ni macam mana, kapten ni macam mana? Allah ni tempat ni kepunya kapten, wanginya, Umi cantiknya, Umi Allah. Tak, itu tak cantik, itu dunia, cantik kat syurga. Dia kata saya tengok tu pun dah terharu Umi. Kalau syurga saya tak tahu nak cakap lah. Tak apa, awak buat yang baik-baik insyaAllah. Ya, itulah dia kata saya memang terasa sangat-sangat ni. Saya janji dengan diri saya nak buat yang terbaik. Sebab saya dah nampak tempat yang cantik sangat-sangat. Baru masuk tempat tu dia dah kata cantik sangat-sangat. Kalau syurga bagaimana? Ya, sebab tu kita jangan tertipu dengan dunia. Ya, jangan tertipu dengan dunia. Jadi sentiasa berusaha, ya, jangan tertipu dengan dunia, jangan tertipu nafsu. Kita kalau dengan nafsu, ya Allah, nombor satu buat makan, betul kan? Masaknya buat makan, ya Allah, buat rendang. Buat rendang dia makan jam, betul kan? Nak bagi daging, tak kira lah awak pakai periuk seberguna ke, periuk dah tak berguna ke. Tetap ambil masa lama, ya, masak daging. Udah daging kan nak sambal, ya. Oh, suami pula ada beli udang galah. Oh, kita buat udang galah. 3 rasa. Janganlah. Udah tak ada pula sayur. Masak pula sayur campur. Nampak tu? Lepas tu teringat pula anak kalau tak ada ikan goreng tak nak makan. Teringat pula anak yang kecil sekali, dia tiap-tiap hari nak makan telur. Kerja kita berapa jam dekat dapur? Kan? Berapa jam dekat dapur? Itu semua nafsu. Ada tak pernah awak makan yang punya banyak awak masak, sedap sangat-sangat, melebihi daripada 2 pinggan? Ada tak? Tak adanya. Kalau nak 2 pinggan besar macam tu, boleh 2 pinggan. Dan dekat belakang. Kalau dah peringkat macam ni, sepinggan pun dah Alhamdulillah. Dia tak ada terima dah banyak dah. Sedaplah macam mana pun yang Allah rezekikan sekadar sepinggan nasi. Tapi itu kerana tertipu dengan nafsu. Awak masak simple je, masak nasi, masak asam pedas, 1 lauk, sudah cukup. Ambil sayur, buat ulang, dah cukup. Masaknya sekejap aja. Makannya sama juga, sepinggan. Alhamdulillah. Itu nafsu. Sama juga kalau dulu lah, sekarang dah tak ada. Ya, dulu kalau handbag, kawan saya menantu dia belikan handbag 7,000. Handbag 7,000.
Di Amerika beli handbag jenama apa berapa tahu? 7,000. Nation convert nation ringgit 7,000. Beli pula kasut 2,800 letak kat kaki. Tapi bukan dia yang beli, semua anak dan menantu. Jangan beli yang mama tu sebab mak jaga kita orang susah. Mak jaga kita orang, bagi kita orang belajar sampai alhamdulillah. Mak dia cakap dengan saya, tak mana yang mak yang jaga. Siapa jaga? Siapa jaga? Siapa jaga? Mak dia cakap, dia dah cakap dia tanya, dia kata bersyukur sebab mak jaga semua-semua. Tapi dia bersyukurlah alhamdulillah. Anak nanti semua ingat kalau pergi luar negara, dulu tiap tahun mesti pergi jenis overseas. Tapi sekarang dia orang pergi, dia tak pergi. Kenapa? Kenapa tak pergi? Sekejap-sekejap ditandas. Sekejap-sekejap ditandas. Itu penyakit umur dah 70 lebih. Tapi bila anak dia kata, mak dah pernah jaga kita orang, dia cakap apa? Mak dah pernah BBN jaga. Tapi dia tak cakap. Tapi dia tak cakap lah. Anak dia, bibi semua buat. Bagi makan, mandi, semua dah cantik bagi kat dia. Dah cantik bagi dekat dia. Itulah. Kalau saya, betul semua saya. Tak ada bibi. Saya tak pernah ada bibi. Sibuk macam mana pun semua buat sendiri. Sebab Fatimah Az-Zahra tu sibuk, teramat sibuk. Kenapa Fatimah Az-Zahra? Menitis saya mata kita. Jumpa Rasulullah tangan pecah ni. Pecah, tumbuk gandum, kisar gandum. Rasulullah tak bagi. Minta dengan Sayyidina Ali lagi lah. Bukan Sayyidina Ali tu kedekut tak nak bagi. Tak ada duit. Sebab mereka lebih apa yang ada untuk jalan bagi jumpa Rasulullah. Dapatlah zikir Fatimah. Tahu kan zikir Fatimah kan? Itu yang dapat. Jadi saya ingat, kalau anak yang termulia di dunia pun tak ada orang gaji, kita ni siapa nak pakai orang gaji? Tapi orang nak pakai orang gaji, pakailah, tak ada masalah pun. Okey, sambung lagi. Nafsu, jangan tertipu dengan nafsu dan syaitan. Kerja syaitan duduk dekat ni pembuluh darah kita. Wa may yakuni syaitan lahu qarina fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan syaitan itu kawan dia, kata Allah, fasa'a qarina, seburuk-buruk kawan adalah syaitan. Sebab tu Allah peringatkan kita, wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan dekat diri kita dengan pengaruh daripada syaitan. Kita tahu pengaruh daripada syaitan, kita tahu pengaruh daripada nafsu, kita tahu pengaruh daripada dunia. Macam mana kita boleh tahu? Macam mana kita boleh tahu? Dengan ilmu dan iman. Dengan ilmu dan iman. Tuan Guru ni aziz, sampai bila-bila saya ingat. Dia datang dijemput ke Masjid Al-Ubudiyah. Tempat saya tu, baju jubah dia tak bau, tak bau, yang sedang-sedang. Kasut capar. Itulah yang dia datang. Dia kan pakai serban dia kan? Serban dia pun menteri besar. Bukan tak ada duit, tapi allowance semua untuk jalan Allah. Pernah pergi rumah dia? Pernah pergi? Siapa pernah pergi? Kalau dah pernah pergi, saya tidak cerita. Tak payah cerita. Kan, ada tak lawa macam rumah-rumah lain? Cukup lah. Apa dia tak ada duit? Saya masih ingat Ustaz Syarhan. Kenal Ustaz Syarhan? Jumpa dia pukul 3 lebih ke pukul 4. Setiap lebih kurang masa macam tu lah. 3 lebih ke pukul 4 macam tu lah. Dekat mana jumpa dia? Subuh. Bukan 3:30 petang. Jumpa di dalam tandas tu masjid dekat Kota Baru Kelantan. Dia buat apa? Dia tandas. Ustaz Syarhan berkata, mampu duduk ni. Tak, saya tak cuci tandas. Cuci apa? Dia cuci hati dia.
Itu bukan cerita orang. Itu cerita dari Ustaz Sahan sendiri datang majlis dia duk bagi tahu tuan guru cuci tandas. Kita baru pangkat naik sikit aja. Sikit aja. Jumpa tak siap. Tandas tu kotor lah, kenapa tak cuci? Itu yang keluar daripada lidah kita, mulut kita. Tuan guru duk cuci tandas bukan siang. Kenapa dia tak cuci siang? Tak nak bagi orang sebab dia buat bukan nak tunjuk dekat orang. Dia nak tunjuk, dia nak buat siapa yang tengok? Allah. Sebab Allah bersifat Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Innallaha sami'un alim, innallaha basirun bima ta'malun. Kita tak mampu. Kalau kita tak mampu nak cuci tandas, lepas kita dah keluarkan najis, tolong cuci tempat kita tu. Itu pun jadi. Itu pun jadi. Ya? Jangan tengok telpon kau tu duk komplain. Ya? Kenapa dia tak cuci ya? Saya cakap, apa salah? Kita dah nampak sini kuning. Kita ambil je lah, bawa balik 2-3 helai. Ya? Bawa balik. Letak pelorok pun okey je dah kata. Dah tu tahulah sabun tu wangi. Ya? Pencuci yang wangi tu. Dah tu bawa balik ke masjid. Tak cakap, diam terus. Ini dah ngadu. Ni kuning-kuning, busuk-busuk. Ya Allah. Ambil. Bawa balik. Itu menyucikan hati kita. Cuci hati kita. Kat sini kalau ada mana tempat terkong, jangan duk bagi tahu dengan ketua je, bagi tahu dengan pengurusi. Ambil, cuci. Tengok sampah, jangan duk komplain. Masjid kotor, tisu merata. Ambil tisu tu, buang. Tak payah duk semua nak bagi tahu dengan AJK masjid. AJK masjid AJK masjid berkurang. Yang datang masjid datang surau berkurang. Ramai kan? Jadi kalau rumah Allah tu jangan berkira. Ya, kita berkira-kira di dunia, Allah berkira-kira dengan kita besok dekat negeri akhirat. Okey, sambung ke surat 14. Orang yang tinggi, betul 14 ya? Betul ke 14? Orang yang tinggi pencapaian tawassufnya juga sangat beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok, kenal Imam Malik. Imam Malik yang kat Mekah tu lah. Kan ada 4 imam. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Malik tu di kawasan Masjid Nabawi tu, dia tak pakai seliput. Kenapa tak pakai seliput? Kenapa tak pakai seliput? Dia tahu di situ ada jasad Rasulullah. Tak sanggup nak pakai seliput. Tapi kita tak payah macam tu. Jangan pula sampai ke Madinah tanda Rasul. Tak payah, kita bukan level tu, pakai je lah Rasul. Ya? Kenapa? Sangat beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi suruh kita beradab. Macam mana beradab? Dia selalu saya tengok dekat tempat saya lah, tempat lain saya tak nampak tempat saya. Ya, orang lelaki kalau nak cepat pun dah ambil wudu, kaki semua tu turunkan dulu. Barulah angkat takbir. Memanglah diorang punya aurat tak sama dengan kita. Kalau kaki dekat betis pun dia masih sah lagi. Tapi comelkan dulu. Turun kaki semua dulu. Ya, turun tangan baju tu dulu. Ini kita nak angkat takbir, nak membesarkan Allah. Jangan duduk kelam kabut nak mengejar imam. Sehingga kan kita mengangkat takbir dalam keadaan tidak khusyuk. Sebab tu jangan kita berlari mengejar imam. Masuk dalam masjid tu lari. Sebab dengar imam dah nak rukuk. Sebab kita tahu kalau dapat rukuk dengan imam dapat 1 rakaat. Tapi yang angkat takbir tu sempurna tak? Tahu tak? Dia kalimah Allahu Akbar itu ada 21 syarat untuk diterima oleh Allah. Kalimah yang disebut dengan takbiratul ihram itu
Buka kitab Safinatul Najm. Dengan takbiratul ihram tu nak sebutkan Allahu Akbar. Syarat sahnya 21 syarat. Dan kita duk kejar imam sebab nak dapat nanti tak terlepas dengan rukuk. Dalam kalimah yang kita angkat takbir tadi, itu rukun qauli. Kita berdiri tegak, itu posisi itu dalam keadaan tenang, mutmainnah, itu rukun fi'li. Qalbi kita rukun qalbi. Dalam kita mengangkat takbiratul ihram itu mesti ada qasdun, mesti ada ta'rad, mesti ada ta'yin yang jelas. Kalau kita duk mengejar imam, nak ni imam dah rukuk, masih nak kejar juga, akhirnya mengangkat takbir dalam keadaan sebutan tidak sempurna. Dan sebutan 8 huruf hijaiyah itu mesti disebut dengan jelas, makhraj yang betul, sifat yang sempurna. Kalau kita duk kelam kabut nak mengejar sebab nak dapat satu rakaat dengan imam yang kita pada ketika itu menjadi masbuk, akhirnya habis. Ya? Sia-sia, betul. Ini banyak saya tengok orang lelaki, orang perempuan dah. Orang lelaki yang sebelah tinggi, sebelah rendah sebab nak mengejar imam. Tak apa, ya. Nanti habis salam imam, bangun tambah rakaat. Kalau tak nak tambah rakaat, boleh. Jangan jadi masbuk. Jadi apa kalau tak jadi masbuk? Muafiq. Tak adalah tak nak perlu tambah-tambah. Ya, tak payahlah. Saya juga ikut, saya suka ikut Dr. Zulkifli. Kenapa? Dia cakap teratur, satu. Macam saya lah, dia cakap seketul-seketul. Seorang jutawan. Bila sampai satu masa, orang dah ada duit banyak ni, sampai satu masa, dia dah tak kisah. Dia panggil semua anak-anak dia, diserahkan semua perniagaan dia, ya, pada anak-anak dia. Ni syarikat yang besar-besar lah, holding. Diserah semua pada anak-anak dia. Dan bila diserah pada anak-anak dia, dia cakap dengan anak-anak dia semua, teruskan perniagaan ini, tapi syaratnya ada 2 saja. Kalau nak perniagaan itu berjaya, dia redai oleh Allah, dia suruh jaga 2. Ya, di samping zakat tu jaga semua, tapi yang untuk diri kita tu berjaya, dia pesan pada anak-anak yang diserahkan perniagaan itu, pertama, jangan tinggal tahajud, itu kata dia. Dan setiap hari baca Al-Quran, paling kurang 1 hari 1 juzuk. Paling kurang. Kalau nak niaga berjaya, diserahkan kepada anak-anak. Dia kata insyaAllah, yang anak-anak yang baik kerana hasil daripada ibu bapa yang taat perintah Allah. Sebab tu perniagaan dia maju dan banyak bantu. Dia dah sedar semua pada orang. Dia tinggal satu jalan aja. Jalan dia tinggal satu. Dulu banyaklah jalan berbisnes, kalau opak fikir macam-macam. Jadi dah sampai satu tahap, dia tak nak fikir lagi yang ni. Terus dia serah semua perniagaan pada anak. Dan dia disebut oleh Dr. Zulkifli, kenal dia. Tiap-tiap hari, subuhnya orang pertama sampai masjid. Zuhur, orang pertama sampai masjid. Asar, orang pertama sampai masjid. Maghrib, orang pertama sampai masjid. Isyak, dia dah memang di masjid. 5 waktu ni, dia dah tak solat di mana-mana, melainkan di rumah, di masjid. Dan dia pergi masjid, dia tak pernah bawa handphone. Pergi masjid, tak pernah bawa handphone. Dia tak nak ada gangguan. Tahu tak? Dia baca Quran setiap hari 15 juzuk. 2 hari habis. 2 hari habis. Selama 5 tahun. Dia kembali kepada Allah, baru lagi dia meninggal. Ketika dia meninggal, beribu-ribu manusia datang. Tak tahu di mana. Allah tak ada. Ya, tak boleh sekali solat jenazah. Dan
disebut oleh, bukan saya sebut, saya ulang aja. Orang yang datang tu semua duk cakap dia ni seorang yang baik, dia ni seorang yang pemurah. Tu je kalimah yang dengar, lain tak dengar. Dia ni seorang yang sangat baik, dia ni seorang yang sangat pemurah. Harta yang pada dirinya juta, dia infakkan habis-habisan. Dia dah tinggalkan pada anak, dia dah bagi bisnes, dah cukup dah tu. Pada isteri, dia cakap ini bagian isteri dia, kalau nak buat macam dia buat, tak nak buat terpulang. Yang dia punya, dia habiskan infak. Sehingga kan dia meninggal dalam buk simpanannya cuma ada bawah daripada 10,000. Bawah daripada 10,000. Yang diinfakkannya juta merata-rata. Itu sebab dia meninggal, disebut oleh Dr. Zulkifli, ramainya manusia yang solat jenazah yang menyebut dia seorang yang sangat baik dan seorang yang sangat pemurah. Allahu Akbar. Dia bukan sesiapa, dia bukan daripada keturunan yang nak kata orang ulama yang ada gelaran syekh, ada golongan habib, ada golongan tuan guru, tak ada. Apa gelaran pun tak ada. Dia biasa macam itu. Tapi bila dapat hidayah daripada Allah, dia buat dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ini peringkat macam kita lah ni. Ya, tengok balik. Ada gelang itu, ada rantai labur, ada sebab banyak tu kan. Laburkan untuk jalan Allah. Anak-anak kita suruh dia cari sendiri. Kita dah bagi dia ilmu, cari sendiri. Tak payahlah kita sibuk nak yang ni kita beli untuk orang ni, kita beli yang ni. Tak payah. Dulu saya tak tahu saya cakap kat sini ke, bukan lain orang. Dekat Dampang Jaya tu ada seorang Datuk Seri ke Datin Seri, perempuan juga. Ada rumah 5 biji. 5 biji rumah. Kenapa dia beli 5? 1 untuk dia, 4 untuk anak. Akhirnya yang luar negara tak nak balik, duduk luar negara. Yang dalam negara tak nak rumah sebiji. Dia suka duduk rumah yang ada pengawal, yang ada swimming pool, yang ada tenis, semua. Tak nak rumah dia. Tak nak rumah tu. Sebab rumah tu rumah sebiji. Trend sekarang, budak-budak sekarang dia tak nak rumah sebiji. Betul tak? Dia tak nak. Jadi mak dia nak berapa? Akhirnya mak dia kata, kalau betul tak nak, mak jual, mak infakkan duitnya. Anak dia kata, okay, good. Very good, Mom. You can do it. Sorry lah, Mom. Kita orang tak nak rumah ni. Ya? Tak nak. Dia kata, ni semua hasil daripada dulu suami dia dengan dia. Kontraktor ni banyak duit. Dia mudah buat rumah. Dia tak nak buat rumah. Sebab dia senang buat rumah. Kan? Jadi suami dia dulu kontraktor. Jadi beli tanah, buatkan anak dia rumah. Beli tanah, buatkan anak dia rumah. So setiap orang sama sebiji. Kontraktor. Tapi kuasa Allah tak nak. Anak tak nak. Yang duduk luar negara 2 orang. Yang duduk dalam Malaysia 2 orang. Semua tak nak. Mak dia kata, tak nak tak apa, mak jual. Dia kata, okay, you can jual. You can do whatever you want. Jual lah, dia tak kisah pun. Sebab dia dah bagi anak dia ilmu. Anak dia berjaya. Anak-anak dia gaji mahal, pandai-pandai semua. Jadi tak nakkan macam tu. Jadi kita kena buat persediaan yang terbaik untuk kita. Jadi yang jual tu pun 4 biji rumah tu, kekuatan iman sangat kuat. Sebab dan jual bukan ambil untuk masukkan bank akaun saham ke gold bar ke entah. Dan kata tak nak, okey. Tak nak, okey, mak bagi kat sini. Dia buat. Alhamdulillah. Jadi kalau kaya macam ni sangat bagus. Okey, terus. Di sinilah perlunya seorang itu mengenal dirinya. Kita kenal tak diri kita? Mana Fatimah? Amin. Orang Fatimah kan? Fatimah kenal tak diri Fatimah? Kenal kan?
Semua yang datang sini kenal. Man arafa bi nafsi arafa Allah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. Artinya tak sombong pada Allah. Ya. Itu kata-kata ulama bukan hadis, ya. Yang itu kata-kata ulama bukan kata-kata hadis. Okey, mengenal segala sifat kehambaan. Sebab kita nak adalah hamba. Yang perlu ada dalam setiap diri manusia itu. Kita ni kena ada sifat, apa dia? Sifat kenal diri kita. Yang kita daripada nutfah, daripada setitis air mani yang ditakdirkan Allah menjadi janin, akhirnya menjadi insan di bumi Allah ini. Agar terpelihara segala adab dan perilaku yang baik. Kita beradab dengan Allah, kita beradab juga dengan sesama manusia. Ya, jadi beradab dengan Allah itu kita mengikut hukum-hukum Allah. Beradab dengan manusia, percakapan dan tingkah laku. Itu peradaban. Anak-anak sekarang Allahu Akbar. Kalau tidak dididik dengan betul, itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Anak jadi tuan, ibu jadi ya. Kerana dengan adablah seseorang itu dihargai dan dimuliakan. Memang kita tengok orang yang dimuliakan oleh Allah punya sifat akhlak yang sangat tinggi. Ya, beradab. Allahu Akbar. Kita tengok kalau orang alim tu mereka beradab sesama mereka. Ya. Tanpa adab, seseorang itu akan jauh dari manusia dan jauh dari Allah. Bila tak beradab, dengan mak bapak pun tidak ada sifat menghormati. Boleh je sebut bapak ada you. Ingat cakap dengan siapa nak sebut you tu betul ayah kita, mak kita. Ya, sebut betul-betul ayah, mak. Ya. Jaga betul-betul kerana ibu dan ayah ni ranking ketiga atau ranking kedua. Allah, Rasul, mak dan ayah. Jadi anak tu sangat-sangat perlu didikan awal dia mengenal Allah, maka dia takkan sombong kepada Allah. Kenal Rasulullah, dia akan hidup gaya hidup Rasulullah. Dan dia akan menghormati ibu dan ayahnya. Ya, jadi dia orang cakap siapa penyanyi sekarang, big stage ya. Dulu talk to my manager. Ikutnya saya bila orang cakap saya tahulah. Ya, apa tu? Siapa nama Husain? Apa nama Husain? Dia dibagi tahu seorang anak yang bagus, yang baik. Sangat jaga mak dengan ayah dia. Ya, jaga sungguh-sungguh. Dia muliakan mak dengan ayah dia. Apa-apa pun dia nak buat conclusion mesti tanya dengan mak dengan ayah. Anak yang baik. Ya, sopan aja. Dia orang cakap dia sopan aja. Ya. Kalau dulu talk to manager sebelum tu dia dah solat dah. Solat dengan mak dengan ayah dia. Tu si Jamal punya anak saudara lah. Jamal Abidah punya anak saudara. Jadi dia kata memang bagus budaknya baik, budaknya lembut. Jadi tak kira lah. Kalau orang lelaki ni dia menyanyi tak masalah. Orang lelaki menyanyi tak masalah sebab lelaki suara tu bukan aurat. Perempuan je yang salah sikit. Pertama kalau dia menyanyi-nyanyi dalam bentuk ketuhanan, tu okey, dia tak ada masalah. Dia budak tu bagus katanya, sopan aja. Tapi kita doa juga yang baik. Kadang-kadang dah masuk dunia ni daripada baik jadi pengaruh kan, pengaruh. Sebab itu disuruh bagaimana kita nak kontrol anak kita, tengok dengan siapa dia kawan. Dengan siapa dia kawan. Jadi kalau kita bukan kata salah, takut kawan-kawan yang tu menyebabkan dia jadi lalai, jadi leka. Tapi kalau dia boleh tarik kawan-kawan dia tu kepada perkara yang baik, sangat bagus. Ya. Okey, sambung. Berkata ulama tasawuf, tasawuf ni yang sangat menjaga hati.
Dia kata apa? Inna bu'dal abdu min rabbihi innama huwa bisu'i adabihi. Kata, sesungguhnya seorang hamba itu menjadi jauh daripada Allah. Maksudnya tak dapat rahmat di sisi Allah, tak dapat hidayah. Ya, kita sangat takut. Sebab itulah kita ni sentiasa minta hidayah. Ini as'alukal huda. Sesungguhnya aku meminta petunjuk daripada siapa? Daripada Allah. Hanya kerana buruk adabnya kepada Allah. Sekarang ni budak-budak sekarang azan. Dahlah dia tidak menghormati azan. Main gitar. Keren. Azan kuat kat masjid tu. Ya, ini sifat biadab yang teramat sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dengan orang azan disuruh kita jawab. Jangan bercakap, berhenti sekejap. Berhenti. Itu seruan panggilan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di dunia ni, satu dunia selagi tak kiamat, yang sentiasa gema itu ialah gema menyeru seruan membesarkan Allah. Satu dunia non-stop. Sebab tu di sini tempat solatnya kat Malaysia lain waktunya. Tak payahlah kat Malaysia. Bila saya balik Perak pun, waktu sembahyang ni berbeza 2 minit, 3 minit. Ya? Kita pergi Indonesia 1 jam beza waktu kan. Pergi Mekah 5 jam beza waktu. Ya, sebab itulah solat tu tak pernah berhenti. Sentiasa bertali arus, sambung menyambung. Ya, punyanya tak beradab dengan Allah. Azan pun tak berhenti. Kreng. Benda sombongnya di sisi Allah itu yang orang macam orang dah tua pun kadang-kadang sama. Ya, doa azan masih lagi. Siapa dah saya tengok orang lelaki sauku malam tu. Sempang kedai kopi. Macam dia tak dengar azan. Ya, kepala ni dah penuh putih, tak nampak benda hitam. Tapi masih lagi lalai. Tak ingat kubur sudah sangat menghampiri kita, kematian bila-bila masa sahaja. Ya. Jadi apalah salahnya kalau dah pencin yang disebut RTM. Saya mengajar RTM. Saya tahu RTM rangkaian di Malaysia kan. Saya tahu RTM tu je lah. Dia kata, rupanya RTM orang dah pencin, dia rehat tunggu mati. Dia kata. Jadi kalau rehat tunggu mati, rehatlah banyak-banyak macam yang tadi tu. Bila meninggal, punyalah ramai manusia yang hadir. Kenapa? Dia banyak rehat dalam masjid. Ya, dalam masjid tu dia rehat, solat, baca Quran. Tiap hari habis 15 juzuk, 2 hari sekali tamat Al-Quran, khatam Quran. 2 hari habis. Mana tahu? Sebab dihabiskan Quran di dalam masjid. Bila setiap hari disampaikan juzuk Al-Isra. Al-Isra juzuk yang berapa? 15. Besok akan dengarlah bermula daripada waktu sampai habis. Nanti besok lagi jumpa balik. Alhamdulillah, mula dengan surah Al-Baqarah. Ya, 2 hari sekali habis. Dia mewajibkan setiap 2 hari habis Al-Quran. So, apa kita boleh insya-Allah. Sekarang akan saya tengah melatih diri saya. Saya latih diri saya. Cuba setiap hari paksa diri kita. Ya, sebab saya sibuk mengajar tak berhenti. Tapi saya nak setiap 20 hari saya habis Al-Quran. Setiap itu paling ya, minimum. Tapi saya cuba supaya 15 hari habis Al-Quran. 15 hari habis Quran. Kalau 15 hari setiap hari bangun 2 juzuk. Yang meninggal tu setiap hari 15 juzuk. Kalau 15 hari, satu hari kita baca 2 juzuk saja. Yang 2 juzuk pun kita tak mampu. Allahu Akbar. Jadi lidah kita tu bila baca Quran selalu Allah tahan lidah kita tu daripada menyebut perkataan yang tidak baik. Ya.
Ada suami, ajak ngaji dengan suami. Ada anak, ngaji dengan anak. Sebab kita nak masuk syurga bersama suami, bersama anak. Bukan kita je nak masuk syurga, semua nak masuk syurga. Jadi tiap-tiap hari, jadi suami, suruhlah suami jadi imam. Sesekali sembahyang kat rumah, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Kalau boleh sesekali suruh suami buat tazkirah. Tazkirah pendek-pendek je, kan, untuk memperingatkan diriku, anfusakum wa ahlikum okey, buatlah insya-Allah, boleh je. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW diutuskan demi untuk menyempurnakan segala peradaban dan budi pekerti yang baik. Jadi kita tak tahu kenapa Allah menciptakan alam ini. Jawapannya kenapa Allah menciptakan alam ini? Allah bertanya kepada Rasulullah, kenapa Allah ciptakan alam? Rasulullah tak tahu. Tanya satu pun semua tak tahu. Jawapannya, kenapa Allah menciptakan alam ini? Demi cinta dan kasihnya Allah kepada Rasulullah SAW. Sebab tu sebelum adanya dunia ini, Allah telah pun mencipta Nur apa? Nur Muhammad. Pernah dengar Nur Muhammad? Alam belum ada, Nur Muhammad telah ada. Jadi bila Allah kata kerana cintanya Allah kepada Rasulullah, maka Rasulullah itu disebut khataman Nabi, penutup segala Nabi. Rasulullah itu diangkat menjadi ketua para Nabi dan Rasul. Pintu syurga itu tidak terbuka, melainkan yang memberi salam itu Rasulullah. Dan beruntungnya kita, bila pintu syurga terbuka, Rasulullah kata, aku nak masuk bersama dengan umatku. Kalau sebelum daripada Rasulullah tidak disebut umat, disebut kaum. Tapi bila Rasulullah dalam surah Al-Baqarah disebut kuntum khaira ummah, sebaik-baik manusia adalah yang menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah kita umat daripada yang terbaik. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Kerana Al-Quran. Sebab itu kita pergilah ke Mekah, kita pergilah ke Madinah. Berapa banyak kali pun tak pernah jemu. Tapi kalau kita pergi ke negara lain, kita akan cepat jemu. Tapi pergi Mekah, pergi Madinah, kita tak pernah jemu. Kita sampai di kota suci Madinah, Rasulullah melihat kita. Umat aku menziarahi aku. Macam kita kalau kita balik kampung, kadang-kadang kita ziarah juga. Kalau mak bapak kita dah tak ada, kita diziarah siapa yang masih hidup dulunya menjadi rakan kepada ibu bapa kita. Disuruh kan pengganti kepada, jangan datang ziarah aja, bawalah something untuk mereka. Suka tak? Dia orang suka tak? Yang tu suka, teramat suka. Begitulah Rasulullah. Bila kita datang ziarah dia nampak kita, dia tengok kita, kita beri salam, dia jawab. Cuma kita tak dengar. Betapalah Rasulullah mencintai kita. Sebab tu bila kita nak tinggalkan kota suci Madinah tu, sama ada balik ke Malaysia atau kita ke Mekah, kita akan menangis. Kenapa? Kerana yang paling sayang kita ialah Allah dan Rasul. Sehingga kan Rasulullah itu nak masuk syurga pun dipanggil suruh masuk syurga, tunggu umatnya. Dia tak tunggu dia mana anak Fatimah Zahra, mana Siti Khadijah, mana Aisyah, mana Ummi Kalsum, mana Hafsah. Dia tak cari yang tu. Tapi dia tanya, dia minta tunggu umatnya yang beriman. Sebab itu Allah sebut yang paling berjaya di dunia dan di akhirat ialah dalam nama pada surah Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah semua orang yang beriman itu. Jadi yang beriman itu ada 10 ciri. Yang pertama ialah salat. Sehingga kan dalam surah Al-Mu'minun itu, muka surat 342, Allah buka dengan
Yang paling berjaya itu ialah orang yang mendirikan solat, itu solat fardu ya, 3-4-2. Sehingga kan solat itu yang menyebabkan kita sampai ke syurga Firdaus. 3-4-2. Okey. 142. Tengok Allah berjanji. Ini Allah yang janji, bukan saya janji, bukan Rasulullah janji. Ya, tengok ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu ciri orang yang berjaya. Pertama, salat dijaga dengan baik. Itu salat fardu ya. Tengok pada ayat 9, 10, 11. Ayat 9 ya, 342 jumpa ya. Ayat yang ke-9 ya, Allah sambung penutup nak sampai ke syurga Firdaus itu, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, iaitu orang-orang yang mereka menjaga salat fardu mereka dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya. Lalu apa janji Allah? Semakan durian. Ulaika humul warisun. Ayat 10. Merekalah yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus. Merekalah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam syurga Firdaus, tak pernah ada keinginan untuk berpindah. Kalau syurga yang lain masih lagi sentiasa mengharap rahmat Allah, syafaat dari Rasulullah untuk berpindah ke syurga yang lain. Ya, kerana setiap syurga itu nikmat, tapi tingkatan nikmatnya berbeza. Tapi bila sampai kepada Firdaus, tak pernah ada keinginan untuk berpindah darinya. Kenapa? Tak tahu nak cakap macam mana. Nikmat yang teramat. Nikmat. InsyaAllah, moga-moga semua yang hadir, kita sampai kepada yang disebutkan alladzina yarisu firdaus hum fiha khalidun. Ya, jadi kena berjihad sebelum kita kembali kepada Allah. Banyak contoh dah tadi yang disebutkan dengan jelas. Ya, berjihadlah dengan diri kita sendiri. Bagi masa untuk kita hadir menuntut ilmu. Sebab yang paling penting dalam hidup, ilmu baru amal. Bukan amal baru cari ilmu. Kerana beramal tanpa ilmu, amalan itu tidak menjadi amalan yang saleh. Ya? Okey, cukup setakat tu. Kita berhenti. Ya, kerana saya ada kelas yang ada 2 kelas lagi. Satu lepas asar, satu lepas maghrib. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Moga-moga Quran ini pembela kita saat sakratul maut daripada tertipu dengan syaitan. Al-Quran pembela kita di alam barzah dan pembela kita meniti sirat nanti insyaAllah. Terima kasih.